Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Selangor 2023, set 1 kertas 1, soalan 4. So tajuk dia ada pilih atau tang gabungan. So dia berkata kami ini orang ni menyusun 8 biji magnet yang berlainan corak untuk membentuk seuntas rantai tangan. So dia minta kami cari bilangan jika bilangan pilih atau lah jika kesemua magnet tersebut digunakan. So dia mau susun dalam bentuk bulatan, tapi ini adalah aksesori. So sini untuk A1 ni sama juga kami guna konsep itu bulatan lah. So bermaksud 8 tolak 1 faktorial, tapi ini dia adalah bentuk aksesori. So sini kami mau bagi 2. So sini kami akan dapat 2520. Okay, A2 ni. A2 ni dia hanya guna 5 biji saja. Dia ada 8 biji kan, tapi dia guna 5 biji. Okay, so sini kami macam mana? So sini kami boleh bayangkan dia pilih dahulu. Pilih dia tak susun. Bermaksud dia ada 8 biji, dia pilih 5. Okey, sekarang dia susun dah. Okey. So sekarang dia ada 5 biji, dia mau susun dalam bulatan. Okey. So bermaksud 5 tolak 1 square. Tapi ini adalah rantai tangan kan. So kami bagi 2 lah. Oh, so sini kami final kami akan dapat 672. Okey, B tu. So orang ni dia ada 6 baju, 8 seluar, 3 kasut. Tu suruh dia suruh kami tentukan cara lah memilih 3 baju, 3 seluar dan 2 pasang untuk di bawah lah. So sini kami guna konsep penterapan lah. So ada 6 baju, kami pilih 3. Ada 8 seluar, kami pilih 3. Ada 3 kasut, kami pilih 2. So last you get 3360.